Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, apa khabar? Terutamanya, selamat sejahtera bagi sahabat andai rakan taulan daripada bangsa India dan bangsa Cina. Dengar elok-elok. Jangan banyak main play victim. Apa lagi korang semua ni tak cukup makan ke macam mana lagi duduk dekat dalam Malaysia ni? Ha? Itu hal lah, tak ada kena-mengena dengan lu punya bangsa India ke, lu punya bangsa Cina ke. Pasal yang polis tembak mati tu dekat sawit tu, tak ada kena-mengena dengan kaum ke bangsa ke apa. Jangan duk buat pemikiran macam orang tak ada tamadun. Engkau tu lawyer, tunjuk bijak sikit. Jangan tunjuk macam gaya seorang lawyer yang meniru time exam untuk dapatkan title lawyer tu. Sebab itu jangan banyak tengok cerita seram sebelum tidur. Nanti kenyataan-kenyataan yang kita keluarkan tu akan ikut imajinasi kita tu. Banyak terpengaruh dengan bahan-bahan bukan-bukan. Kes tu tak ada kena-mengena pun dengan bangsa ke, suku kaum ke apa benda ke. Kalau macam tu, majoriti yang tembak-menembak dekat Kelang tu, yang dekat kedai makan, dekat petrol banyak ada CCTV, dekat mana-mana platform. Bangsa mana? Yang jadi macam Colombia tu, datang-datang pam tembak, datang-datang parang apa semua. Kami ada cop bangsa kamu sekalian ni macam mana? Rasa macam tak selamat ke macam mana? Ada. Yang majoriti pula langgar orang mati tu, yang mabuk tu, sampai aku punya sepupu sendiri pun nak hilang kaki pasal bangsa-bangsa korang ni lah. Yang mabuk sana sini, lepas tu drive, lepas tu tiba-tiba ada standby kat OKU. Tak ada pula kami kata, tak selamat lah rasa, orang-orang Melayu rasa tak selamat nak berkenderaan, nak duduk atas jalan raya lama-lama. Takut sebab kami Melayu kan, kami tak minum. Tak ada pula kan. Kami takut lah, kami orang Melayu, kami rasa takut untuk minum dekat warung tepi jalan, malam-malam dekat Kelang ke dekat mana. Takut kena parang, takut kena tembak. Pasal kami Melayu. Tak ada pun. Tapi bila jadi kes ni, kes yang mati 3 orang, mati berapa orang tak tahu, yang dekat sawit tu, korang jadikan dia isu kaum. Sebab apa? Sebab kau dilahirkan sebagai bangsa India, rasa tak selamat. Ada pula pemikiran macam tu. Itu sebenarnya cubaan untuk melaga-lagakan kaum. Jadi kepada pihak berkuasa, mohon tegas pada unsur-unsur yang macam ni. Kita tak nak benda-benda yang macam ni, sikit-sikit play victim, tak mau. Kalau memang macam tu lah kejadiannya, aku rasa lah, bukan aku je lah, ramai lagi rasa lah. Kau ni tak dan nak jadi lawyer, dah memang kena sembunyi dulu dah sebab kau India, betul tak? Ada, aku rasa orang India pun setuju. Tapi ada ke? Tak ada kan? Malah berapa ramai pula bangsa kau jadi jutawan, hartawan, karyawan, bangsawan. Elok je sihat, perut ke depan masing-masing gemuk. Sihat je, rumah pun makin besar. Memanglah. Jangan keluar kenyataan macam orang tak ada sekolah punya. Korang ada dengar ke ni? Korang ada dengar tak isu bomba Melayu, anggota bomba Melayu dalam Malaysia ni rasa tak selamat. Semua rasa macam nak berhenti kerja. Pasal tak mau jadi macam kes Adib lah, mati katak macam tu lah. Seekor makhluk pun tak kena cas. Ada. Ada yang menyesal masuk bomba, ada. Ada buat kenyataan macam tu. Lawyer mana-mana orang Melayu ada. Tak ada. Jadi jangan nak terpaling sangat. Ujung-ujung petik nama kaum, petik nama bangsa. Apa punya statement? Kau tu profesional, bukan orang tak ada sekolah. Fikir lah sikit. Aduh, tak faham betul lah.